Salam bertemu sekali lagi. Kita bertemu lagi di kedai di TikTok Ahmad Farah. Itu bersama saya seperti biasa Romo Sani Abi yang akan Romo Sani Abi akan bersama anda dari awal live akhir live streaming nanti. Okey, seperti yang saya janjikan semalam, saya akan kembali lagi live ini untuk bersama anda yang seperti biasa dan seperti biasa dan selalunya. Saya di sini untuk mempromosikan apa yang ada di kedai Ahmad Farah dan juga untuk pengaduan anda bahawa sekiranya anda bertempahan hari ini kemana anda akan dihantar esok, ataupun nanti saya akan cuba bertanyakan dengan Bos Ahmad Farah lagi gimana dengan keadaan dan Ahmad Farah berada di bawah 7 mula dah. Okey, Ahmad berada di bawah 32 Bukit Batu 31 dengan nomor unit sifar 1-342 atau tempat ini lebih sebagai suara hilang. Suara dia tak ada ni sekarang. Suara ada tak sekarang Halimah? Okey, suara ada tak? Suara tapi tak clear sangat. Okey, sekarang clear tak? Sekarang clear tak? Okey, clear. Okey, tadi salah ini, salah secu okey. Ahmad Farah berada di blok 372 Bukit Batu Street 31 dan nombor unit sifar 1-342. Dan untuk pembuka dan untuk tutup dan untuk pembuka tutup kedai Ahmad, maksud saya kedai Ahmad Farah dibuka setiap hari dari hari Senin hingga ke hari Jumaat. Okey, waktu-waktunya pada hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka dari jam 7 pagi hingga jam 2 tengah hari. Sabtu, Ahad dan hari Senin dibuka. Maaf. Saya ulangi lagi Ahmad Farah dibuka setiap hari pada hari Senin hingga ke hari Ahad. Dibuka pada hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka pada pukul dari jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang. Dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang. Sabtu, Ahad dan Senin dibuka pada jam 7 hingga ke jam 2 tengah hari. Okey, untuk pengantaran ke rumah dikenakan sebanyak $10 dan sekiranya anda bertempatan hari ini insya-Allah akan dihantar hari ini ataupun esok akan. Ini saya akan bertanya lagi dengan pengurus Ahmad Farah Okey, dan okey, sementara sebelum itu saya Romo Sani Abi dan seluruh kaki tangan daripada Ahmad Farah ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada Ahmad Syamud, iaitu salah satu pengurus daripada Ahmad Farah, iaitu saudari Ahmad Syamud yang hari ini hari ulang tahunnya selamat hari daripada seluruh kekitangan dan juga kepada saya dan juga selamat hari bapa kepada semua bapa-bapa di Singapura. Okey, terima kasih pada yang hadir di channel TikTok Ahmad Farah. Biarkan agar anda dapat bersama saya dari awal hingga ke akhir live streaming nanti. Dan seperti biasa, insya-Allah saya akan membawa anda masuk ke dalam kedai Ahmad Farah untuk melihat apa yang dijual di kedai Ahmad Farah. Okey, saya ingin ulangi bahawa kedai Ahmad Farah dibuka setiap hari pada hari Senin hingga ke hari Jumaat. Waktu-waktunya pada hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang. Dibuka pada hari Selasa hingga ke hari Jumaat daripada jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang. Sabtu, Ahad dan Isnin dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang.
Okay. Happy Father's Day. Okay, okay. Thank you, thank you. Happy Father's Day. Happy Father's Day juga pada semua bapa-bapa di Singapura dan di luar negara. InsyaAllah TikTok ini sampai ke luar negara. Okay, tetapi yang ingin mau pesanan hanya orang Singapura saja, bukan orang di luar negara. Okey. Okey, kepada saya ingin berpesanan, anda boleh langsung WS ke nombor yang berada di layar handphone anda. Dan juga pesanan anda akan dihantar hari ini ataupun esok. Ini saya akan bertanya lagi kepada bos Ahmad Prap atau sekiranya Happy Father's Day. Thank you my putri ya. Actually Emma putri kepada saya, putri saya pertama thank you dan happy birthday to you. Okay, nothing to give you. Okay, just to wish you good luck always and hope you look after your family very well and your son, okay, your children, okay. Kita kembali lagi kepada apa yang ada di kedai Ahmad Prap kerana saya di sini untuk melanjutkan mempromosikan atau menunjukkan apa yang kedai di Ahmad Prap. Okey, saya akan ulangi daripada mula bahawa Ahmad Prap dibuka setiap hari pada hari Senin hingga ke hari Ahad. Dan waktunya pada hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. 5 petang. Dan hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka pada jam 7 pagi hingga jam 5 petang. Sabtu, Ahad dan hari Senin dibuka pada jam 7 pagi ke jam 2 petang. Okey, saya akan berada di depan layar handphone anda. Okey, saya Romo Radin Sani Abi bersama anda lagi, iaitu sebagai promotor di dalam kedai Ahmad Prap, ingin mempromosikan apa yang ada di kedai Ahmad Prap atau ingin menunjukkan kepada anda apa yang ada di kedai Ahmad Prap. Okey, kepada Imam Cemok yang berada di dalam live chat, tolong Romo untuk menyapa-nyapa ataupun menjawab soalan-soalan yang akan ditujukan di dalam live chat ini kerana seperti biasa saya akan berada jauh sedikit dari jarak saya agak jauh daripada layar handphone, jadi saya tidak dapat baca, saya tidak dapat membacanya kerana terlalu kecil. Sekiranya saya ingin ke depan, saya akan menghalang orang yang akan lalu lalang di perjalanan untuk ke pasar. Kerana saya berada di pasar ini, jadi kelihatan sekarang anda kelihatan orang sedang lalu lalang di sini. Dan sekiranya saya akan ke depan, saya akan menghalang orang. Jadi sekiranya kalau saya di belakang, saya dapat membaca. Jadi saya memohon minta bantuan daripada Emma Cemok sendiri yang berada di dalam live chat ini untuk membantu saya. Okey. Okey, saya akan teruskan dengan apa yang ada di kedai Ahmad Prap seperti biasa, iaitu Ahmad Prap menjual it's okay Pak, tak apa. Saya akan cuba membuat satu solusi untuk kalau kiranya handphone saya ni boleh saya melekatkan di tembok jadi tidak menghalang orang Sekarang ini kalau saya tahu di sini menghalang orang lalu lalang, jadi mereka akan melanggar stand handphone ini dan handphone saya pernah jatuh kerana orang kerana pengunjung di pasar ini melanggar stand handphone ini. Okey, saya akan teruskan seperti Ahmad Prap ada menjual daging-daging telah diperap dan juga yang belum diperap. Okey, Ahmad Prap juga menjual sate goreng, sate lembu, sate kambing dan juga sate ayam. Ia datang menjual sate goreng seberat 1 kilo dan tidak datang bersama kuah satenya sekali. Okey, sekiranya anda ingin membeli sate tanpa kuah, satenya akan diasingkan. Maksud saya kuahnya akan diasingkan, iaitu kuah sate akan diasingkan, tidak datang bersama sate. Atau sekiranya anda ingin membeli kuah sate saja pun boleh. Terima kasih yang telah punch card terima kasih juga yang telah tap layar, terima kasih. Dan untuk sesiapa yang boleh membantu menjawab
Mentang-mentang saya pergi holiday awak. Sebentar. Oi. Okey. Okey, kita kembali ya. Kita kembali kepada yang apa bahagian sate tadi ya. Amat pernah menjual sate goreng iaitu sebanyak 1 kilo, seberat 1 kilo, sate ayam, sate kambing dan sate lembu. Tapi sate ini tidak datang bersama kuahnya kerana diasingkan. Siapa ingin beli kuah sate sendiri dia perbolehkan kerana ada setengah orang ingin membeli kuah sate untuk membuat gaduh-gaduh mereka gunakan kuah sate, jadi mereka boleh membeli kuah sate ini. Kuah sate ini hanya boleh dibeli, dibawa pulang dan dicampur dengan air panas sedikit untuk dipanaskan dan ia akan telah menjadi kuah sate. Dan tanpa memasak pun, kalau ingin memasaknya pun juga boleh. Dan Amat pernah juga menjual sate set sate set iaitu sate seberat setengah kg iaitu 500 gram dan kuah sate seberat 500 gram iaitu ada yang jual sate kambing, lembu dan juga ayam itu saya telah ke peringkat sate. Dan kita akan teruskan dengan kepak ayam. Okey, kepak ayam yang telah dimarinate kepak ayam telah dimarinate yang dimarinate dengan ketumbar jintan. Sekilo berharga $11, ayam bermadu $13, black pepper $13, teriyaki $13 dan serai $12. Kita tidak ada menjual kelapanya sekarang. Untuk flavor kelapa dah tak ada lagi. Okey, kepada yang telah terlepas dengan apa yang telah saya beritahu ataupun terlalu saya beritahu terlalu pantas, anda bolehlah berkomentar di live chat ini untuk beritahu kepada. Jadi saya akan bawa agak pelan sikit atau insyaAllah saya akan bawa anda masuk ke dalam nanti. Dan sebentar Okey, terima kasih Okey, kita akan ke mid wing iaitu ke ayam sayap tengah iaitu yang telah di rempahkan ketumbar jintan 1 kilo berharga $16, serai $16 itu ada mid wing, kita hanya ada untuk ketumbar jintan dan juga serai. Tetapi kalau untuk serai sekiranya anda mahu dirempahkan bersama diperapkan bersama rempah serai, anda harus memberitahu kami terlebih dahulu kerana sekiranya seperti teriyaki, black pepper, ketumbar jintan dah memang ada. Okey, madu, Thai basil. Okey, itu harus memberitahu kepada saya, harus memberitahu kepada Amat Prab dahulu kerana mereka akan membuatkan anda. Kerana kita tidak menyimpan ini adalah pre-order, bermaksud saya anda harus menelefon kasih tahu dan kita akan membuatkan untuk anda. Okey, itu saya telah beritahu tentang marinated kepak ayam, mid wing dan saya akan kepada drumlet. Okey, seperti biasa diperapkan dengan ketumbar jintan berharga $14 iaitu 1 kg dan juga serai $14. Okey, itu yang apa yang saya beritahu ialah soal kepak ayam. Kita ada kepak ayam, mid wing dan juga drumlet. Saya rasa macam tak aman hari ni kerana dah 2 kali orang melanggar saya punya handphone untuk Emma Cemot minta Emma Cemot cuba membuat satu solusi supaya saya boleh untuk saya handphone ini saya boleh lekatkan di tembok supaya ianya boleh tidak melanggar orang tidak akan melanggar stand ini untuk satu keselamatan. Okey, kita sebenarnya kepada anda tadi soal sate Okey, kuah sate 1 kg berharga $15 kuah sate 1 kg berharga $15. Dan seperti yang saya bilang tadi bahawa sate goreng, sate lembu 1 kg datang tanpa kuah sate itu $25. Sate kambing $28 dan sate ayam $20. Okey, anda boleh masuk ke dalam beg kuning kami, beg kuning Amat Prab, untuk melihat kesemua apa yang ada di kedai Amat Prab kerana
Terkadang kalau saya tersilap di sini saya tidak apa yang saya baca tidak ada apa yang saya baca semuanya ada, tetapi ada yang tambahannya yang saya tidak ada di sini kerana mereka akan update kerana saya cuma live seminggu sekali seminggu sekali, jadi mungkin saya terlepas pandang ataupun saya terlupa dengan apa yang telah diberitahu oleh pengurus pada Amat Perak kepada saya tentang apa yang ada dan apa yang tiada. Okey, kita seperti yang seperti yang saya beritahu tadi, maaf saya berbual dan saya agak hari ini masih agak tak berapa ini kerana kan saya beritahu semalam bahawa gusi saya keduanya bengkak dan lidah saya pecah-pecah. Jadi perbualan saya, kalau saya berbual lidah terkena dengan gusi itu agak perih jadi agak pelat kadang-kadang saya berbual Okey, saya akan kembali kepada sate Okey, sate set lembu datang bersama kuah berharga 17. Sate set hanya 500 gram, iaitu setengah kg Okey. Tidak seperti sate goreng 1 kg, tetapi sate set setengah kg sahaja datang bersama kuah. Kalau sate goreng biasa tidak datang bersama kuah. Okey, sate set sate lembu berharga $17, sate kambing berharga $19 dan juga sate ayam berharga $14. Oh, mungkin hari ini pengurus bos Amat Perak tidak membuka di back view di back view mungkin nerima tak dibuka mungkin kerana untuk pengalaman anda hari ini kami kekurangan satu karyawan jadi agak sibuk di dalam, jadi saya rasa pengurus Amat tidak dapat membuka satu view lagi. Dan kepada Emma Cemut diharapkan agar anda dapat bersama saya bersama saya untuk membantu saya untuk menjawab soalan yang berada di yang mereka ajukan di live chat. Okey, kita kembali kepada okey, ini yang saya bacakan untuk anda, beritahu kepada anda seperti boneless chicken yang seperti saya beritahu tadi, iaitu bulgogi, black pepper, oyster sauce, yakiniku semua. Ini anda harus membuat tempahan terlebih awal. Jadi kami boleh membuatkan untuk anda. Okey, bukan untuk anda. Jadi datang sekali anda datang beritahu okey saya mau menambah bulgogi jadi okey kita akan membuat untuk anda. InsyaAllah sekiranya sekiranya bahannya ada seperti kita sebagai contoh kalau anda mau bulgogi, okey saya mau boneless chicken bulgogi. Okey, kalau insyaAllah kalau sekiranya telah ada di dalam petiza ais kami yang telah diperapkan di dalam plastik dan saya akan tunjukkan anda bagaimana cara mereka memerapkan di dalam plastik dan datang bersama label sekali ini saya akan tunjukkan kepada anda harus memberitahu kepada kami dahulu, atau sekiranya anda terus datang ingin membeli seperti bulgogi, yakiniku, black pepper, oyster sauce, kita akan mencari melihat apa yang ada atau tidak di dalam petiza. Kalau tidak, kami akan Allahu Akbar. Kami akan membuatkan anda kan Halimah, Mama rasa we need to find a solution. How can I need to find solution? How can we try to solve this thing kerana I think it's not safe lah. It's not safe for me to put the stand here. Orang keep on langgar. Keep on langgar. Okay, kita akan terus kepada okey, seperti bahan-bahan perap kita ada boneless chicken thigh, kita ada sliced beef, kita ada boneless chicken thigh dengan sliced beef iaitu thigh ayam dipotong cube di slice atau dipotong cube dan dirempahkan sebagai berasa bulgogi, black pepper, oyster sauce dan juga yakiniku. Ini adalah
untuk anda, memberitahu kepada anda kami dulu supaya kami dapat membawakan untuk anda. Okey, kita akan kepada okey, saya ulangi kepada yang baru masuk. Saya ulangi bahawa sekiranya anda ingin menempah ayam slice, boneless chicken thigh slice atau slice beef yang diperap bersama ada bulgogi, black pepper, oyster sauce, yakiniku, ada Thai basil juga anda harus beritahu kepada kami kerana kami akan membawakan untuk anda. Okey. Okey, kita akan teruskan dengan bahan kita akan teruskan dengan daging lembu Okey, daging lembu kita bahagian lembu di dalam bahagian lembu. Okey, kami Mapra juga ada menjual paru rebus 1 kilogram yang paru yang terrebus 1 kg berharga $11. Paruh berempah $14. Babat separuh rebus $9. Kikil tunjang rebus tunjang rebus berharga $22. Okey. Dan kita seperti lamb shoulder cut. Halimah, lamb shoulder cut masih ada tak kalau ni? Kami lamb shoulder cut masih ada. Lamb shoulder cut. Maaf ada, masih ada. Okey, lamb shoulder cut masih ada, iaitu 1 kilo berharga $30 lamb shoulder cut. Dan Ahmad Pra juga menjual burung puyuh burung puyuh itu seekor berharga $5 yang telah dirempah berharga $5. Sekiranya anda membeli 3, jika anda membeli di online ianya berharga $14. Tetapi sekiranya anda datang sendiri ke kedai ini, hanya dijual kepada anda $12. Itu ada diskaun Itu kepada siapa yang datang ke kedai ini untuk membeli burung puyuh. 3 ekor berharga $12. Dan sekiranya anda ingin membeli burung puyuh yang belum dirempah, 10 ekor berharga Zaki, burung puyuh satu paket berapa 40. Dalam dia ada 10. Okey, burung puyuh yang belum yang datang burung puyuh satu paket ada 10 ekor dalamnya berharga $40 $40. Sebentar saya rasa ada orang beli depan sini. Okey, kita akan teruskan kepada ayam dan juga kambing di belakang saya ni yang belum dirempah. Okey, Ahmad Pra juga menjual ayam seberat satu ayam biasa 1.3 kg $10 seekor. Okey, ayam kampung $14 seekor. Ayam tua berharga $8. Ayam tua $8 1 kg. Kepak ayam $7 sekg. Meat wing $9. Drumlet $8. Dada ayam $11. Ayam kisar, daging ayam kisar berharga $13. Apa yang saya baca kepada anda ni semua 1 kilo okey, kaki ayam $6. Leher ayam $6, mempedal $6, hati ayam $6, whole leg chicken $7. Maksudnya $7 saya akan beri kepada anda nanti whole leg chicken juga mana. Tongking. Mesti ada tongking or not? Okey, tongking pun juga ada. Tongking harga $6 dan peha ayam boneless $11. Okey. Okey, kita akan terus kepada kambing. Daging kambing 1 kilo berharga $23. Tulang $8. Kaki kambing $16. Okey, rusuk $20. Cupi ke capi ni $16. Lamb shoulder cut tadi saya beritahu 1 kg $30 dan lamb shank $30. Okey. Okey, kita ada kambing cincang juga, kambing cincang, babat kambing, rusuk, ekor, jelly, tetelan. Okey. Itu ada yang saya bacakan iaitu seperti rusuk, ekor, jelly, tetelan itu semua dan limpa itu semua lembu bahagian lembu. Okey.
Okey, itu ada yang ada di kedai Amal Prab untuk sebab waktu ini kerana mungkin ada yang saya terlepas membacanya ataupun apa yang saya bacakan kepada anda ada di dalam beg kuning, dan juga ada yang telah ditambah lagi di dalam beg kuning yang tiada di dalam sini. Okey, kepada siapa yang ingin membuat tempahan, anda boleh langsung WS ke nombor yang telah tertera di layar handphone anda untuk bertanya atau membuat tempahan. Admin akan menjawabnya insya-Allah. Is there any rider today? No. Full. Oh, no. Full. Nari full lagi. Full. Okey, kata siapa membuat tempahan ni, saya minta maaf. Tempahan anda akan dihantar esok kerana hari ini tempahan untuk semalam telah full yang akan dihantar hari ini. Kami khawatir kalau sekali kami membuat tempahan hari ini, anda membuat tempahan hari, kita akan berjanji akan mengantar kepada anda, kita tidak dapat menepati janji Jadi minta maaf pada siapa yang membuat tempahan hari ini akan dihantar esok dikeranakan oleh seperti semalam kalau full Okey, untuk pengaturan anda tempahan, pengantaran ke rumah anda akan dikenakan sebanyak $10. Maaf saya beritahu tadi bahawa tak aman ini benda dia ada di sini. InsyaAllah saya akan cuba membuat satu solusi gimana saya boleh menggantung. Okey, sekali lagi Emerald Mall cuba fikirkan solusi. No need to lower down your head. Okey, cuba memikirkan solusi untuk saya dapat menggantung ini dapat dikarenakan langkah lagi. Okey, kita akan terus kepada lembu iaitu daging lembu. 1 kg berharga $17. Daging goreng $16. Daging biasa $16, daging kari $14 dan slice beef $16. Okey, daging kisar lembu berharga $15 dan pipi berharga $11. Silap saya pipi tadi. Pipi dah masih ada? Pipi masih ada. Okey. Kerana tadi orang beli pipi, saya tengok macam dah habis di sini Okey, itu aja yang saya sempat memberitahu kepada anda apa yang ada di kedai Amal Prab, dan insya-Allah saya akan insya-Allah sebentar lagi saya akan membawa anda masuk ke dalam kedai Amal Prab untuk bersama karyawan di kedai Amal Prab untuk memberitahu kepada anda, menunjukkan kepada anda apa yang ada di kedai Amal Prab. Okey, sebentar, beri saya 1-2 minit supaya saya kembali lagi bersama anda. Terima kasih kepada yang masih stay di kedai Amal Prab, di Tingkap Amal Prab bersama saya, itu Romo Radin Sandi sebagai pembawa acara, bukan membawa acara, sebagai promotor di kedai Amal Prab hari ini. Seperti biasa, bukan hari ini aja, seperti selalu Okey. Sebentar, bisa 1-2 minit 1-2 minit untuk saya bersama anda kembali. You already ordered? Yeah. Ordered already Kamil, later are you free to with me? Are you free later to be with me? Okay. Okey, sebentar lagi saya bersama pengurus Amal Prab itu Saudara Kamil akan bersama anda untuk FIP itu bersama anda untuk membawa anda masuk ke dalam kedai Amal Prab dan menunjukkan apa yang ada di kedai Amal Prab. Seperti
Saya beritahu bahawa apa yang saya baca kepada anda mungkin tidak terlalu jelas pada anda, tetapi saya akan membawa masuk ke dalam dan menunjukkan, dan begitu juga saudara Kamil kita iaitu pengurus daripada Amat Perap akan memberitahu kepada anda lebih jelas. Jadi ianya ayam dan kambing Perap, okey. Kamil. Kamil. Ada orang vote kau Kamil. Okey, saya akan bersama saudara Kamil nanti terus bentuk bersama anda. Beri kita waktu sebentar kerana ada pelanggan di belakang. Saya cakap berbual tapi dalam terasa pedih. Hanya tu Allah saja yang tahu macam mana. Kamil, when you are done, you tell me. Okey, terima kasih kepada anda yang masih berada di channel Amat Perap, iaitu Amat Perap berada di blok 372 Bukit Batu Street 31 dengan nombor unit Sipar 1 Sengkang 342. Tempat ini lebih dikenali sebagai Pasar Bukit Gombak. Okey, setiap pengantin ke rumah akan dikenakan sebanyak $10 dan kedai Amat Perap dibuka setiap hari daripada hari Senin hingga ke hari Ahad. Okey, dibuka setiap hari pada hari Senin hingga ke hari Ahad. Hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang. Jam 2 pagi hingga ke jam 5 petang. Hari Selasa hingga ke hari Jumaat dari jam 7 pagi hingga jam 5 petang. Sabtu, Ahad dan Isnin dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari. Saya ulangi, Amat Perap berada di blok 372 Bukit Batu Street 31 dengan nombor unit Sipar 1 Sengkang 342. Amat Perap dibuka setiap hari. Assalamualaikum abang. Semalam try cari kedai abang tapi tak jumpa. Allah abang, aku tak jumpa. Okey, sebenarnya anda menaiki MRT Bukit Gombak, menaiki MRT, anda tulis langsung turun di Bukit Gombak, lintas lampu merah, di depan tu sudah blok 372. 37 berapa situ, tapi di belakangnya sedikit je 372. Kami berada di sebelah tengah. Tempat ni lebih dikenali sebagai Bukit Gombak. Okey. Ini kepada sesiapa cuba Imam Cemon ini. Tempat ni lebih dikenali sebagai Bukit Gombak Okey. Ada orang bilang semalam dia datang sini tapi tak jumpa kedai. Tak, kata orang tu ada datang sini semalam tak jumpa kedai. Ada orang datang sini cari kedai tak jumpa. Tak tahu. Okey, saya ulangi kepada yang telah memberitahu kepada saya bahawa mereka tidak jumpa kedai ini. Kedai ini sebenarnya sekiranya lebih jelas lebih jelas ialah Bukit Gombak. Pasar Bukit Gombak. Okey. Kami berada di bahagian tengah blok 372 berhadapan dengan blok 374 dan bersebelahan dengan Bukit Gombak Neighborhood Center. Okey, kami berada di sebelah tengah. Nanti insya-Allah saya akan tunjukkan kepada anda, saya akan keluar kepada anda Apa yang memberitahu kepada saya tadi, mereka tidak jumpa kedai semalam, mereka telah datang. Okey, blok 373 di sebelahan di blok Bukit Gombak ini berada ke mana ni? Itu adalah blok dia 372. Lihat tu 372. Okey, itu 372 Okey, ini adalah jalan ke tempat kami berada di sebelah tengah sini. Okey.
atau sekiranya anda ingin lebih jelas di manakah tempatnya, okey, okey, saya akan pergi ke MRT Bukit Gombak sebentar. Saya akan tunjukkan kepada anda perjalanan masuk ke Ahmad Parab sebentar. Okey. Terima kasih masih ada di kedai di sana Ahmad Parab. Saya akan harapkan anda dapat bersama saya dari sekarang ke kedai streaming nanti. Dan sekarang ni saya akan terus ke MRT Bukit Gombak dan menunjukkan anda perjalanan daripada Bukit Gombak MRT terus ke Ahmad Parab. Sebentar, agar dapat bersama saya sebentar saja. Okay. Macam mana anda masih ada bersama Romo di sini? Saya masih ada mencari reporter. Okey. Allahu Akbar. Sebentar anda beri waktu sebentar. Okey. Okey, kita telah sampai ya. Okey, ini adalah Bukit Gombak MRT. Ini ada Bukit Gombak MRT kan? Okey, ini Bukit Gombak MRT. Okey, sekiranya anda turun daripada Bukit Gombak MRT, belok ke sebelah kiri. Belok sebelah kiri langsung terus belok ke sebelah kiri lagi dan anda akan turun di tangga yang di sana itu. Okey, tangga sana ada turun, anda boleh terus lintas melalui lampu merah ini. Okey, dan anda akan terus jalan ke sini. Jalan ke sini. Okey, anda akan terus ikut apa yang telah saya tunjukkan, terus jalan. Okey. Okey, terus jalan ke sini. Ani aku duluan ya. Terima kasih Imam Cemut bantu Romo Terima kasih. Okey, akan terus ke sini, terus saja. Seperti saya beritahu tadi, keluar pada MRT station, belok sebelah kiri, belok kiri lagi, terus ada nampak bus stop, terus lampu merah, terus langsung terus saja. Terus ini anda akan menampak Ycat Studio Watson Mini 8 sebentar Okey, ini ada jalannya. Okey, ini ada kedai-kedai yang anda akan melaluinya. Anda terus saja. Tapi jangan ada tembok, kalau terus tu. Okey, anda akan melihat kedai yang menjual barang-barang dapur. Okey. Ini yang barang-barang dapur yang dijual Anda kena melalui kedai ini. Sebentar anda. Okey, sampai ke penghujung jalannya anda akan dapat melihat kedai langsir. Kedai langsir K Kasar. Anda akan dapat melihat kedai ini. Okey, sampaikan kedai ini ujung penghujung anda beloklah ke kiri. Dan akan terus anda boleh melihat kedai Ahmad Parab. Okey.
Okey, ini adalah kedai Ahmad Prab Tada. Okey, ini kedai Ahmad Prab. Ha? Daripada Bukit Gombak MRT jalan sini. Oh, jalan Tunjukkan orang jalan dia pasal dia tak jumpa. And I don't know. Nari Kamil. Okey, saya akan bersama saudara Kamil ini pengurus pada kedai Ahmad Prab, kedai Ahmad Prab untuk menunjukkan anda apa yang ada di kedai Ahmad Prab. Okey. Abang nak pakai? Okey. Pegang Min, sekejap Min. Okey, ini adalah saudara Kamil kita iaitu pengurus pada Ahmad Prab dan kita akan teruskan pada saya akan hand over to Kamil untuk memberitahu anda, untuk menunjukkan anda apa yang kedai dia Ahmad Prab. Okey, Kamil saya lanjut. Okey. Assalamualaikum. Apa sayang kau? Okey, kita ada ayam. Okey. Ini ayam seekor $10. Okey. Ayam fresh. Okey. Jadi kalau orang minta potong 10, potong 12, potong 2, potong 3, potong 6, semua boleh potong. Kita boleh potongkan hancur sekali pun boleh. Okey, kita ada juga ayam kampung. Ayam kampung tak ada? Ayam kampung ada kat belakang. Ayam tua ada tak? Tadi ayam biasa, ayam fresh kan? Saya. Okey, kita lanjutlah. Okey, ni kepak ayam. Ni ayam. Okey. Ni namanya ayam kampung Wak Hassan. Kampung Kelam, Kampung Tanjung Pinang. Jangan bang, nanti ada ayam cincang yang di. Okey. So, nak bezakan ayam kampung dengan ayam fresh, senang je. Dia punya warna. Okey. Okey, ini warna kuning, ini warna putih-putih. Okey. Okey. So, ayam kampung harganya 14. Okey. So, macam biasalah, kita boleh potong, tak nak potong pun boleh. Nak potong 2, potong 4, potong 6, potong 12, potong 16, potong hancur pun boleh. Okey. Boleh bang, tengok bang. Okey, ni kepak ayam. Okey. Kepak ayam 1 kilo $7. Okey. Kita boleh potongkan 2, kita boleh potongkan 3, kita boleh potongkan 4. Okey, kita boleh cincangkan kalau nak. Tak adalah, gurau je. Potong 2, potong 4, potong 3. Iaitu ada meat wing, ada drumlet dan juga the whole of chicken. Yes, okey, ni kita panggil kepak ayam lah. Okey. Tapi kalau kita dah potong kan, kita panggil ni meat wing. Sebentar. Okey, di sini ada tanya boneless leg boleh buat perap apa? Boneless leg kita boleh perapkan black pepper, kita boleh perapkan bulgogi, kita boleh perapkan yakiniku, kita juga boleh perapkan oyster dengan apa tu panggil sate. Okey. Kita boleh perapkan ni semua. Kalau lain-lain punya perapan, itu pun apa yang nak minta lah. Itu pun tengoklah macam mana dia punya perapan dia lah. Lady Soul 80, terima kasih telah follow. Saya Okay. So ini kepak. Okay, kalau dia dah potong dia jadi drumlet dengan meat wing. Okay, drumlet ni harga $8, yang ini $9. Okay. Yes, saya. Okay. Ada baru rebus 1 kilo. Orang ini sebentar Beginilah kalau that you are selling. What perap you have for boneless steak? Okay. For boneless steak kita ada cutting small. Sebentar boneless steak. Apa maksudnya boneless steak ayam is it? Okay, ayam kita ada. Sebentar pada Sufian Hamzah.
saya akan tanyakan Bang, WhatsApp je. WhatsApp je. Ahmad Parab Saya akan tanya kepada Ahmad boleh. Parab kepada pengurus Ahmad Parab. 11. Ada $1? Teriyaki, bulgogi, yakiniku semua ada. Oh ada, itu tak nampak tadi. Itu kan. Ada bang, ada. Kita dah pack bang. Oh dah pack kan? Itu panggil apa? Ayam dia? Ayam peha ayam. Peha ayam dengan daging goreng lah. Goreng knuckle. Nak tengok. Ada kita ada kat sini. Sebentar. Kita ada sate. Okey, Sufian Sate Hamzah, mana dia? katanya anda telah dijawab Ni sate oleh lembu. Macemot, iaitu Dah beli kita kita guna ada kepak ni. ayam yang dah siap perap. Tapi kalau bonus kena pre-order. Okey. Maksudnya kena pre-order tu sekiranya anda ingin diperapkan kepada apa? Kepada black pepper, Black pepper ayam. yakiniku, jintan ketumbar, Madu barbecue. serai Madu barbecue, black pepper ayam. atau tak tahu kalau Thai biasa mereka boleh buat tak untuk mereka boleh ada tak untuk bonus. Okey, itu anda kena pre-order. Anda boleh masuk ke dalam beg kuning untuk melihat apa yang telah diperap. Kita ada bulgogi lembu, black pepper, Tulang dia, bukan yang macam kepak ni kepak. Oh kepak. Yang ini yang slice ni lah. Slice ni bulgogi lembu, anda yakiniku ayam. boleh membuat Ada lagi kita ada black pepper, kepada yakiniku, perap JK, jintan Ahmad ketumbar yang Parab tu lah. sendiri. Okey. So baru rempah, kiki Di rebus, dalam ada burung puyuh pun kita ada. boleh langsung WS kepada Yang ini bulgogi perapan lembu Okay. Sementara kita tengok bulgogi menunggu berapa? pengurus kami kita 20. untuk kembali lagi bersama Bulgogi kami. 20. Okey, Mike Kamil off dulu boleh. Ni 500 gram. Jadi $10. Setengah. Kamil tengah ini. Saya. Oh ada yang setengah. $10. Ada ayam juga. So Ni lembu. boneless leg perap kena okey, kepada Sufian Hamzah, sekiranya anda ingin membuat tempahan boneless leg untuk diperap anda boleh langsung WS ke nombor So, yang bulgogi ada ayam lah. di layar handphone anda. Ayam. Ayam satu. Ni lembu. Ni ayam. Oh bulgogi Bulgogi. Sebentar pada semua saya akan bersama Jadi 19 abang. Ada yang spek. 1040. Nama tu kecil. Salah. Lepas. 31 balik. Masih Terima kasih Kak, terima kasih Wan. Sister. Ini mutton. Mutton boneless. Boneless. Yeah, how much one? 2 kg. Okay. Semua bisnes maju ya. Amin. Terima kasih atas doanya Sufian Hamzah. Sorry. Terima kasih Sufian. Sufian, siapa tak anda datang saja ke kedai Ahmad Parab ini untuk melihat apa yang ada di kedai Ahmad Parab, apa yang dijual di Ahmad Parab, okey? Itu anda lebih. Sufian Hamzah, terima kasih atas doanya tu saya rasa macam ada typo error situ. Okey, kembali kita akan kembali kepada bersama saudara Kamil kita. Kita bersama anda. Saya minta maaf. Boleh I will drop by insyaAllah. Amin. Terima kasih Sofian. Okey. Okey, untuk pengasuhan saudara Sofian, kedai Ahmad Parab dibuka setiap hari daripada hari Isnin hingga ke hari Ahad. Dibuka pada hari Isnin hingga ke hari Ahad. Hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang. Saya ulangi, dibuka setiap hari. Hari Selasa hingga hari ke Jumaat dibuka daripada jam 7 pagi Oh, you want me to hingga cut small? 5 petang. Sabtu, Ahad
dan Senin dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Okey. Sebentar beri saya waktu kerana maklumlah kita ada di dalam pasar. Jadi orang yang pembeli akan keluar masuk membelinya. Van potong daging macam potong mampus lah. The hand like missing. Sebentar dah. Beri saya waktu. Kirim salam Bam. Bam, ada kirim salam daripada Mancoy. Salam. Terima kasih Sani telah join Sani. Terima kasih. Nama anda Sani itu dan nama saya di sini Sani double N Muscle. Yes, I know. If 1.2 kilo is okay. Oh, I like your style. So your total will be $20 exactly. Yes, ma'am. Now is on a special offer is $60 per kilo. You okay with that? Yeah. You want me to start for you? Yes. All right. Okay, he's the boss. I'm the coolie. Different. I don't know who's who. He's the boss. I'm the coolie. Okay. Thank you. Cik Emil. Potong gitu. Okey, delivery dikenakan $10 island wide. Delivery dikenakan $10 for island wide Kemudian nanti you chicken down. Masuk. Sini. Ada sebuah. Tengok. Weh kan? Bukan belakang dua lagi. Belakang dua. Apa ni? Ini potong. 18. Ini sekilo ni separate. Apa potong dua Last week was very good. Good. Thank you very much. You're welcome. Very. Yeah. They all enjoy. Thank you. Ni. within Yes, sir. within same day by delivery. Okey, untuk hari ini sekiranya anda membuat tempahan hari ini, kami akan menghantar ke tempat anda besok. Kerana hari ini tempahan telah full kami minta maaf. Sekiranya anda ingin kami menghantarkan tempahan hari ini, kami khawatir kami tidak dapat menepati janji kerana telah full. Jadi kami akan menghantarnya esok pagi. Okey, pada Noraini. Saya minta maaf Noraini. Selalunya kami akan menghantarnya hari anda sekiranya mau tempahan sebelum jam 12, tempahan anda akan dihantar hari ini juga. Tetapi oleh kerana tempahan hari semalam telah full dan dibawa ke hari ini telah full, tempahan anda hari ini akan dihantar esok. Okey, dan insya-Allah hari kedepannya dah seperti biasa biasa.
Terima kasih Abang Han telah share live Abang Han. Terbaiklah. Abang yang potong ayam. Yang satu yang potong ada. Okey. Ayam potong ayam yang ini. Okey. Today's order delivery will be tomorrow. Yes, benar-benar itu Minta maaf kerana hari ini tempahan telah penuh. Untuk tempahan untuk dihantar hari ini telah penuh Jadi kami tidak mahu komit dengan menerima tempahan untuk hantar hari ini dikarenakan kami khawatir kami tidak dapat menepati janji untuk hantar ke hari ini. Okey, kepada Vam, orang kirim salam daripada Toy JR Official. Waalaikumsalam. Okey, jangan kuat dia pakai Waalaikumsalam. Okey. Tak nampak kamera. Ya. Okey, sebentar lagi kita akan bersama anda untuk bersama saudara Kamil kita lagi Ni ya, siap. Okey, terima kasih Emma Cemo telah memberi gift box memberi gift box. Masuk semua ambil gift box. Apa aku tunjuk? Apa ni? Dah, simpan. Dah settle lah. Alright. $46. Thank you, sir. Oh. Okay, we continue from there, Kamil. Okay, kita kembali lagi bersama saudara Kamil. Ayam dah tunjuk, tadi kepak ayam dah tunjuk. Kita teruskan dengan yang lain dulu. Alright. Okay, ini kita panggil muscle. Okay. Muscle sekarang kita ada promotion. Okay, biasanya kita jual 18, hari ini kita jual 16. Okay. Tunjuk sini boleh. Muscle. Okay. Muscle ni. Okay. So, yang ini bagusnya tentang muscle ni. Okay, orang-orang yang bangsa asing yang dia suka makan, dia suka beli yang ini. Pada dorang suka memilih yang ini daripada yang daging goreng yang lembut. Pasal yang ini dia makan kenyal-kenyal, lagi sedap. Tapi kalau dimasak, masak rendang, masak kari ataupun masak yang lain-lain lah, memang sedap. Okay, betul Emma Cemo, in-store promo only. Okay, lanjut. Okay. Betul lah. Assalamualaikum. Nak bayar dulu pun boleh lah. Dia nak kena tunggu lah. Tak mahu. Kita pun pay now dia. Okay. Ada je. Ini yang kita cakap premium beef. Ni premium beef. Ni yang paling lembut. Ni tak payah nak berebus. Okay, ini masak 45 minit siap. Okay. So, ini yang banyak orang yang cari-cari lah. Harganya 1 kilo 13. Ini yang terbaik. Okay. 45 minit siap. Siap. Okay, kita ada juga batang pinang. Dia kalau tak kacau tak serta ini tak ini. Okay, kita ada batang pinang. Okay.
Ini Pinang sebatang. Kalau Piramli Terima panggil kasih Iswandi telah join Iswandi. Okey. Iswandi. Andy Iswandi. Kalau Piramli panggil Pinang sebatang. Kalau Indonesia panggil Pulau Pinang. Okey. Ini batang pinang. Batang pinang. 1 kilo 16. Okey, ini pun boleh buat sup, boleh buat kari, boleh buat goreng-goreng. Ini paling lembut juga. Okey, 45 minit siap. Best in the world. Kalau by Prap cakap best in the world. Wawa, terima kasih Wawa telah join Wawa. Okey, kita ada dekat daging kari. Ini daging kari. Okey, ada orang suka masak rendang pakai daging kari, ada orang suka masak lambat-lambat. Ni boleh rebus lah. Okey. Sekilo 15 saja. Ni daging kari. Ini masak kari pun boleh, masak rendang pun boleh. Masak apa-apa lah. Asalkan masak rebus. Memang sedap. Okey, kita juga ada rusuk lembu. Terima kasih kepada Mimi Kamarudin telah join Okey, ni rusuk lembu ni kita dah siap potong. Sebenarnya datang dia batang lah. Jadi kita siap potong macam gini lah. Senang untuk kita potong. Okey, ni rusuk lembu. Okey, ada orang suka buat sup-sup dengan rusuk lembu ni. Okey. Ni sekilo $20. Ini buat sup, buat kari pun bagus, sedap. Okey, kita juga ada ekor lembu. Okey, ni ekor lembu. Ekor lembu. Kalau orang putih panggil oxtail. Alright. Okey, ini masak sup sedap ni. Okey. So ekor lembu ni ada orang suka potong kecil-kecil macam ni. Ada orang suka potong besar-besar. So depending apa yang diorang nak size macam mana, cakap dengan kita, insya-Allah kita akan potongkan. Okey. Diorang suka kecil-kecil lah. Macam itulah. So ini sup sedap. Memang terbaik. Okey, tadi ada ekor lembu Ya, ekor lembu. Berapa itu jual by kilo ke apa? 1 kilo 18. Oh, ekor lembu 1 kilo $18. Saya. Kita juga ada jual tongking ayam. Okey, ini tongking ayam. Tongking ayam. Tongking ayam bikin cocok. Wih. Ini kalau apa yang bestnya goreng. Okey, dah goreng, tengok TV, depan TV, makan dengan tongking ni. Terima kasih Abang Wali telah follow. Memang terbaik. Betul lah Mama? Betul lah untuk Astagfirullah. Okey. Kena ban korang jawab apa aku bully. Okey, kita juga ada limpa. Limpa lembu. Pak, nampak? Oi, panjangnya. Panjangnya panjang. Sini. Best tu sedap. Apa yang best tu sedap? Oh, limpa. Okey, beda cool. Ni limpa lembu. Okay. Limpa lembu. Ini kalau kasat-kasat boleh keluar ni. Jerawat semua boleh hilang. Itu bukan untuk badan macam kepala. Boleh. Mak, example Mak. Begini. Badan ni. Okay, kita ada hati lembu. Hati lembu ni. Tadi hati lembu ada satu makcik beli kan hati lembu ni kan? Hati lembu. Okay, hati lembu dia ada dua macam. Satu yang besar. Terima kasih Beda Cool. Happy Father's Day. Dia bilang Happy Father's Day. Beda Cool. Okay, ni hati lembu. Okay, ada orang suka buat sambal goreng pengantin pakai hati lembu ni. Memang terbaik. Sedap. Memang sedap. Orang Jawa panggil apa? Jempol. Jempol. Zaki joget kata dia Beda Cool cakap. Okey, ini kita panggil pipi lembu. Pipi lembu. Dia ada macam gini. Ni. Nampak? Ada tajam sikit. Ni pipi lembu. Ini pun masak sambal goreng sedap. Terima kasih Farhan telah beri gift Kisah. Sekilo kisah. Kambing up. Ni, lalu ni. Ni kalau bilau. Saya buatkan dia.
16 tu. Sebentar anda kerana fokus kita 16. itu Muhammad Fatih kami sedang melayani pelanggan di sini. Okey, terima kasih. Oh, sorry Mak. Okay guys, ini daging slice. Okay, kita sudah siap pakai mesin Okay, ini tipis, ini terbaik. Taming Sari, apa khabar? Sihat? Sudah makan Taming Sari? Okay, ni daging slice. Kita pakai knuckle Ini memang terbaik kalau orang nak buat goreng-goreng mi, goreng-goreng sayur, pakai daging ni. Nak masak pun lagi cepat, masak kicap pun cepat. Ni very fast cooking. Pasal kita dah siap slice tipis ni. Memang tak tipis sangat lah, tapi tipis juga. Okay, kita ada dada ayam. Ni dada ayam. Okay, ni dada ayam. Ada orang suka buat angkat besi-besi kan. Dia suka pakai makan inilah. Pasal apa? Ini boleh bagi badan power. So ini dada ayam. Okay. Nak buat sup pun boleh. Nak buat mi soto pun boleh. Nak potong kecil-kecil pun boleh. Dadu-dadu pun boleh. Kita boleh potongkan. No problem. Abang, kedai kat mana? Okey, kedai Ahmad Farah berada di blok 372 Bukit Batu Street 31 dengan nombor unit sifar 1-342. Tempat ini lebih dikenali sebagai Pasar Bukit Gombak. Ya, okay, betul. Bukit Gombak, bapak akulah. Okey, ini kita bagi tetelan. Singapura kaya memang di Singapura. Kami di Singapura. Singapura. Singapura ringgit. We are Singapura ringgit. Okay, ini tetelan Okay, harganya $11. Okay, ini pun sama juga. Orang suka buat sambal goreng, memang terbaik. Orang buat sup-sup, memang terbaik. Lagi-lagi kalau campur dengan urat, memang power. Apa tu? Tetelan. Itu ada tetelan Tetelan lembu lembu. Tetelan lembu. Okey. So semuanya sudah tunjukkan. Ini kita panggil bang pistol. Ada orang panggil peha. Whole leg. Orang panggil whole leg, ada orang panggil peha, ada orang panggil pistol, ada orang panggil seven. Pasal bentuk dia macam seven. Dia landscape ni macam seven. Okey, portrait. Okey. So macam nama orang panggil ni so seven lah, pistol lah, bang. 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 Okay, kita boleh juga potong-potong. Dadu-dadu pun boleh. Tak nak potong-potong pun boleh. Yes. Okay, dah siap. Ini semua dah ke? Dah, semua dah. Okey, kita lanjutkan. Okay, lanjutkan sebelah sana. Ini daging kari belum kan? Daging kari dah. Dah. Okey. Tadi. Kita akan lanjutkan kepada ini. Zaki. Oh, Zaki. Lagi. Okay lah. Jangan dah. Sekarang kita je suruh dia suruh dia. Tembak, dor. Iyalah tu tembak, dor. Habis baju aku mainkan. Okay, sini then go there. Then make a fast one. Mak kau make a fast one. Sedap lah make a fast one. Air banyak keluar. Ui. Astaghfirullah. Okay guys, Assalamualaikum semua. Pada beda cool. Okay. Nah, kami over tu. Ni kira sini biar monyet bateri lah. Macam letak duration lah dua. Tu macam Okay, ni kita cepat abang nyanyi tembak dor. Alamak, orang nak promo kat tembak dor. Okey, lanjutkan Zaki. Okay, ni Bullets Mutton. Bullets Mutton. Okay, this Bullets Mutton going at 23 per kilo. Okay, now I'm going on to the next one. Ni rusuk kambing Rusuk
Ni dia. 20 per kilo 20 20 per kilo. Okay, this one. Ni apa neck shoulder. This is a lamb shoulder cut. Aku tahulah, aku cakap ke shoulder cut pasal dah potong nanti lamb shoulder cut kan. This is lamb shoulder lamb shoulder going at 16 per kilo. 16. Aku terikut. Okay, this is bone steak yang awak orang semua suka makan ni semua kan. Awak orang kan, banyak orang suka ni benda. $8 per kilo $8 per kilo. Yang ni tadi apa? Pistolan. Ni shotgun nampak. Ni kaki kambing Kaki kambing. Landscape ya. Ni kaki kambing Ini orang panggil shotgun. Okay, ni 16 per kilo 16 per kilo. Okay, now I'm moving off to the ini apa ni? Menu. Ini kaki yang dah siap potong dia macam gini. Bentuk dia macam gini Kasih lebar, kasih lebar. No, you. Okay. Allah, aku limpah kamu pusing. Dia datang begini nampak? Okay. Yan, dah kena limpah. Buat ini je semua nak Tadi limpah. limpah melekat kat dahi Sul. 16 per kilo. Yes, correct. Okay, ni pedal pedal $6 per kilo $6 Ini leher $6 per kilo. $6 tu? Leher ayam $6 per kilo Okay, ni hati ayam Gini $6 kan per boleh. kilo. Begini kan boleh engkau. Ayam ni masuk air Engkau yang masuk air, beruang. Siapa masuk air? Okey, cepat. Okay. $6 per kilo hati ayam Okey. Mak ni. kami sih suka bergurau Kami suka bergurau Okey. waktu bekerja. Alamak, ni dah kudung. Ni dah main ni. Tadi saya bikin ke? Pasal orang customer tu tak nak. Pasal ni nampak kudung kan? Ni kita boleh bikin. Pedicure. Belum pedicure. Ini kita bikin. $6 per kilo kaki ayam. Okay, ni beef bone cut. Macam kambing ada bone stick kan? Ni sama tapi lembu punya. Okay, ini $10 per kilo $10 per kilo. Okay, ni paru kiang. Ni paru paru dah rebus. Ini dah siap potong Okay, ni dah siap potong. Ini yang belum potong. Nampak? Paru dah rebus ini kira dah rebus. Tapi ini dah potong, ini belum potong. You can choose you want the potong one or without the potong one. Okay. Dan ni babat lembu. $9 per kilo. $9 per kilo ni. $9 per kilo Okay, zoom sikit. Okay, cantik. Okay, ni. Ini yang tak banyak tempat ada. Kikil rebus. Okay, ini kikil. Bang. Dah ada bang? Okay bang. Ni kikil rebus Kikil rebus going at $22 per kilo $22 per kilo. Okay, then I move off to the jintan ketumbe. Okay, jintan ketumbe tadi pagi baru bikin. Ini dia. Ni jintan ketumbe. Ini siap dengan family recipe. Saya boleh cakap tu special Ini chicken wing. Chicken wings dah marinated $11 per kilo $11 per kilo. Okay, I'm going on to the paru berrempah. Ni dia. Tadi pagi baru bikin ini $14 per kilo $14 per kilo. $14 sekilo paru yang telah dirempah. Ni banyak orang cari jugalah. $14 per kilo Di sini, okey, bentar. Daripada bedaku di sini, kedai ayam dan daging terbaik di Pasar Bukit Gombas. Terima kasih Bedakul. Terima kasih Bedakul. Okey, ni kita punya paru, kita punya ni pun dah ni nampak kita punya apa ni? Burung puyuh. Tadi dah top up 2 kali, 2 kali dah habis. Ni okey, one going
berempah ni one going for $5 one piece for $5, 3 piece for $12 Puyuh ni burung puyuh, quail. Singapura susah dapat, sini boleh dapat awak perap. Okey ni. Okey ni puyuh yang belum perap Puyuh yang belum perap ini semua. Puyuh yang belum perap ini one going for $4. Okey, sebentar. Dia untuk Tuan Anas Mikail, burung puyuh goreng 10, okey. Maksudnya apa ni? Burung puyuh goreng 10, okey. Maksudnya apa? Sebenarnya anda ingin membuat tempahan untuk burung puyuh 10 ekor atau apa, terus langsung masuk ke dalam nombor yang telah tertera di layar handphone anda untuk Tuan Anas Mikail. Okey, lanjut. Okay ni, this one going for, one packet ada 10 One packet ada 10. So 10 it goes for $40. One piece for 4. Yang belum marinate Yang belum marinate Okay, that's all. It goes to the like satay, all this that. Okay. From IN. Okay, now I'm going over to Yep. Daging cincang satu. Okay, now we got here. What we got here? Okay, this is one of the best selling in Ahmad Prab This is tak ada ini jadi tak nampak. Okay. This is satay lembu 1 kilo. Nampak kita all take in all very proportionate very professional. Satay, so you all know, you guys, people out there will know. Satay lembu 1 kilo. Okay, ini specially made Ahmad Prab, nampak. Kira professionalism is very important in this kind of business Okay, then after that I'm going to, okay, this one is lembu So here is lembu. Hold on No, you just go from here je tak boleh. Tunjuk orang. Okay. Satay kita ada lembu ada. Okay, boss. Baik, boss. Okay, then we got satay kambing. Satay kambing 1 kilo $28 for satay Then we got satay ayam. Ayam here. Satay ayam 1 kilo for $20. Okay, as of what I got here, I got epok kentang. Okay, going at $10 per packet $10 per packet. This one is sardine. Then we got kentang ayam, kentang daging. Semua ada lah. Tapi I think kentang daging dah habis tadi. I think kentang daging dah habis. Dia got kentang ayam, nampak. Semua one packet $10 Then epok kentang, just kentang plain pun ada. Kentang ayam, nampak. Kentang daging I think finish already. Hold on Kentang ayam. Okay. Kentang daging here got kentang daging, kentang sardin. Then got kentang biasa lah. Okay, so epok tak ada dalam TikTok shop ini in store only. Okay. Yes. Okay, we come back to this. We have tahu bergedel. We have there. Okay, this one is tahu bergedel It's not from SG, it's from luar negeri. I don't want to say where. Okay, then this one is tahu bergedel $10 per packet. Plus ada sambal dia sekali, nampak? Ada sambal dia. Tapi saya personally try, so I can give 9.5/10. Asal yang 0.5 mana? Ada packing. Itu je. Okay, sekiranya anda memberitahu bagian packing datang begini sebenarnya, bukan begini Ini mereka akan masukkan packing seperti begini. Okay, seperti begini. Okay, kita ada. Okay, then come to sambal sotong. Ini sambal sotong banyak orang datang Ini so far dah 1 bag habis. Okay, sebentar. Okay, daripada Tuan Anas Mikail, bos boleh pin burung puyuh marinate tak? Kat mana, bos? Okay, Emma tolong pinkan burung puyuh ada kat mana? Kat kedai mana terus. Okay, salam Ben katanya Wadi Yara. Okay, lanjut. Wadi Yara. Waalaikumsalam. Ni Wadi. Ini Abang Saragu. Support. Ni kedai dia. Support Wadi. Dari mana?
Dari McPherson turun. Okey, ni. Ni apa? Selain. Okey, memang pada Roy Wifi apa memang tak ada dalam yellow bag, tapi kami ada menjual di sini, insyaAllah nanti saya akan suruh admin pinkan ke dalam yellow bag Halimah tolong nanti, hai Emma tolong nanti pin add in epok ke dalam yellow bag Jadi sirloin stick Sirloin stick ni dah potong ni ni kira memang bagus lah. $28 per kilo $28,000 per kilo salah. $28 per kilo $28. Then I'm coming over to the one of the best selling macam-macam orang suka ni. Apa nama dia? Serunding. 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 This one is $1.5. Okey, kepada Tuan Anas Michael, bentar lagi kita akan masukkan burung puyuh ke dalam beg kuning Astaga. Kamil, burung puyuh tak ada dalam beg kuning. Ada apa? Tak ada hari tak ada. Macam ni, macam ni. Lanjut. Okay, then this one is serunding $5 per tapu $5 per tapu Okay, then I'm coming over here. You hold on here. Tak ada bang, burung abang tak ada dalam yellow bag. Burung puyuh. Ada nanti kita suruh ni kita pinkan kita add in ke dalam ini. Okay, I'm coming over to black pepper. Tanah hand over to ini suruh dia. Mi, sini Mi. Okay, lanjut. Okay, I'm coming over to black pepper ayam black pepper ayam. Yes, correct. One introduction Black pepper ayam kita ada black pepper lembu, black pepper kambing. You just name it, we can do it for you. Okay, yakiniku, black pepper, bulgogi. Okay, black pepper, bulgogi, yakiniku, teriyaki. Semua ada. Okay, these things all kita boleh siapkan. Habis ni. Tu. Tu last. Ekor lembu dah habis. Tu last tinggal. Sekilo kena. Dia ni yang licin lah. Ni yang licin. Okay, Tuan Anas Michael semuanya fresh. Tuan Anas Michael. Okay, then we are coming over to teriyaki. Like I can say, teriyaki ayam 500 gram. Okay, this one the harga what I can say here. Hold on. Okay, teriyaki ayam mana dia? Okay, black pepper ayam going at 17 per kilo $17 per kilo. Okay, then black pepper lembu going at $19 per kilo. $19. Yakiniku ayam $19 per kilo. Then yakiniku is $21. Bulgogi ayam $18 per kilo. Then bulgogi $20 per kilo. Teriyaki ayam $17. Teriyaki lembu $19. Then we got oyster ayam, the $17. Oyster sauce pun ada. Teriyaki lembu $19, oyster ayam, oyster lembu, BBQ wings original, madu, Thai basil semua ada. Okay. Okay, itulah yang telah diberitahu kepada diberitahu daripada saudara sahaki kita, iaitu setia karyawan, iaitu daripada kedai Amak Perap, dan juga tadi kita telah diperkenalkan oleh apa yang ada kedai Amak Perap bersama pengurus Amak Perap kita, iaitu Saudara Kamil. Dan kepada sesiapa yang ingin bertempahan, anda boleh terima kasih yang telah membeli dari beg kuning terima kasih dan kepada yang telah bersama saya dari awal live streaming saya dari jam 10.20 kalau tak silap saya. Hari ini saya mula agak lambat dikarenakan mic saya ada membuat kacau sedikit sinilah. Okey, terima kasih anda yang masih berada di channel TikTok Amak Perap, dan diharapkan agar anda terus mendukung dan menyokong kedai Amak Perap ini. Kedai Amak Perap berada di blok 372 Bukit Batu Street 31,
Tak ada bang. Ada kuil. Cuba Halimah ini mana ada burung puyuh? Ada. Okey. Okey, tak apa Tuan Anas Mikael. Saya akan cuba suruh okey, saya akan suruh saya akan cuba suruh admin. Okey. Okey, ni kedai kat mana? Kedai Amal Perak berada di Blok 372 Bukit Batok Street 3/1 dengan nombor unit sifar 1 Sengkang 342 dan tempat ini lebih dikenal sebagai Bukit Gombak. Lebih dikenal sebagai Bukit Pasar Bukit Gombak yang berhadapan dengan Blok 374 dan bersebelahan dengan Blok 373 iaitu Bukit Gombak Neighborhood Center. Okey. Okey, datang sini aja. Terima kasih Tuan Anas Mikael. Okey, kedai Amal Perak dibuka setiap hari dari hari Senin hingga ke hari Ahad. Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang. Sabtu, Ahad dan Senin dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 2 petang. Okey, ditanya harga sekilo berapa? Sekilo tu apa maksudnya? Kalau burung puyuh kita menjual ekor seekor $15, 3 ekor sekiranya anda datang ke sini hanya $12, 3 ekor yang telah diperap dan sekiranya anda ingin membeli yang belum diperap iaitu sebungkus gitu, iaitu dalam satu bungkus ada 10 ekor yang belum diperap berharga $40, iaitu satu ekor $4 yang belum diperap. Itu datang sekiranya anda membeli satu plastik yang berisi. Terima kasih kepada siapa yang telah beli di Yellow Box Dating rusuk kambing. Dating rusuk kambing apa? Dating rusuk kambing. Dating. Saya minta maaf kepada unknown user. Dating rusuk kambing tu apa Oh, daging rusuk kambing berapa? Daging rusuk kambing $20 sekilo kepada unknown user unknown user. Rusuk kambing Rusuk kambing Ini rusuk kambing. Ini rusuk kambing. 1 kilo tadi $20 1 kilo 20. Ini burung puyuh tadi Tuan Anas Mikael. Kepada unknown user, macam mana menjawab menjawab pertanyaan anda tu Audio ready? Faham?
I give you a give you. Okey, anda masih bersama saya Romo Radin Sani Abi di channel TikTok Ahmad Prab. Dengan apa yang telah saya mempertengahkan, seperti ayam, daging lembu dan juga bahagian daging yang telah diperap. Semoga ia dapat memuaskan memuaskan hati anda yang berada di channel kedai Ahmad Prab. Dan diharapkan agar sini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah hadir di kedai Ahmad Prab, iaitu dari awal saya buat live streaming dari jam 10.20 kakak silap saya hingga ke sekarang yang mau ke jam 12. InsyaAllah saya akan mengakhiri live ini di jam 12 nanti. Dan di sini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelanggan-pelanggan daripada Ahmad Prab yang telah melanggani kedai Ahmad Prab, yang telah juga membuat pesanan di kedai Ahmad Prab. Pesanan anda yang telah membuat pesanan semalam, pesanan anda akan dihantar hari ini. Dan juga dan sekali siapa yang membuat tempahan hari ini, tempahan anda akan dihantar esok, kerana tempahan untuk pengantaran untuk hari ini telah padat, telah penuh. Dan kita siapa yang membuat tempahan ini akan dihantarnya esok. Dan kepada yang telah membuat tempahan melalui beg kuning kami, beg kuning Ahmad Prab, saya minta ribuan terima kasih kepada anda. Dan biarkan agar anda dapat masih dapat menyokong dan mendukung kedai Ahmad Prab ini. Dan Ahmad Prab, saya ulangi, kedai Ahmad Prab berada di blok 372 Bukit Batu, Suite 31 dengan nombor unit sifar 1-342. Dan tempat ini lebih dikenali sebagai Pasar Bukit Gombak. Okey, Ahmad Prab dibuka setiap hari daripada hari Senin hingga ke hari Ahad. Dibuka setiap hari daripada hari Senin hingga ke hari Ahad. Hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang. Hari Selasa hingga ke hari Jumaat dibuka dari jam 7 pagi hingga ke jam 5 petang. Sabtu, Ahad dan Isnin dibuka daripada jam 7 pagi hingga ke jam 2 tengah hari. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, telah memberi salam. Okay. Offer 给你 3 for 2. Okay. Okey, kepada sesiapa yang ingin melanggani kedai Ahmad Prab hari ini, kedai Ahmad Prab ditutup di jam 2 nanti, dan terima kasih sekali lagi saya ingin ucapkan kepada semua yang telah menyokong dan mendukung kedai Ahmad Prab, dan juga yang telah menempah di kedai Ahmad Prab. Dan insyaAllah tempahan anda akan dihantar hari ini. Dan untuk pengetahuan anda, tempahan akan dikenakan $10 untuk Island White. Okay, untuk Island White. Dan kepada siapa yang buat tempahan hari ini, kami hanya boleh menghantarnya besok ke tempat anda, dikenakan hari ini. Untuk tempahan untuk pengantaran hari ini telah pun penuh. Jadi kami minta maaf sekiranya tempahan anda kami ambil hari ini. Kami janji akan hantar ini, kami tidak boleh menepati janji itu dikarenakan tempahan untuk hari ini telah penuh. Siapa yang ingin buat tempahan,
kita akan menghantarnya besok. Saya membuat penghantaran hari ini. Okey, membuat tempahan hari ini. InsyaAllah pada hari esok kita akan berjalan seperti biasa. Sesiapa yang membuat tempahan sebelum jam 12, penghantaran akan dihantar ke rumah anda pada hari yang sama. Okey, tapi harus membuat tempahan sebelum jam 12. Okey, penghantaran akan dihantar ke tempat anda pada hari yang sama, iaitu sebelum jam 5 petang. Okey. Okay. Pada sesiapa yang membuat tempahan selepas jam 12, okey, tempahan anda akan dihantar ke tempat anda pada keesokan harinya. Okey, pada sesiapa yang tinggal berdekatan dengan Bukit Gombak atau Bukit Batok, okey, ayolah ke tempat ke kedai Ahmad Prap untuk melihat dan melanggan di kedai Ahmad Prap, kerana ia lebih baik sekali anda melihat sendiri apa yang ada di kedai Ahmad Prap, apa yang dijual di kedai Ahmad Prap, kerana sekiranya anda melihat melalui handphone atau melalui pendengaran yang telah saya bacakan tadi, mungkin agak anda akan tertanya-tanya apakah betul atau tidak. Okey, anda boleh langsung ke kedai Ahmad Prap untuk menyaksikan sendiri apa yang ada di jual kedai Ahmad Prap. Okey, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi saya ingin ucapkan kepada semua yang telah hadir di kedai Ahmad Prap, dan diharapkan agar anda tetap menyokong dan mendukung kedai Ahmad Prap. Okey, dan terima kasih juga kepada yang telah memberi sokongan pada Ahmad Prap, dan ada 2-3 pelanggan datang ke sini untuk membuat feedback kepada pengurus atau pelanggan atau karyawan daripada Ahmad Prap sendiri. Tapi maaf, saya tidak dapat merakamnya kerana ianya feedback itu datang sebelum saya membuat live. Sebelum membuat kajian, saya ingin minta maaf kepada anda kerana tadi saya membuat live agak lewat dikarenakan mic yang saya gunakan sekarang saya gunakan ini tidak saya charge terlebih dahulu. Dan saya tidak menggunakan mic ini, anda tidak akan mendengar suara saya. No, just go ahead, no need to. Kesian orang jalan mesti nak tunduk. Okey, dan insyaAllah kepada yang berada di kedai Ahmad Prap, saya akan cubalah memperbaiki mutu penjualan dan juga mutu persembahan saya. Mutu saya ketika saya membuat promo di dalam kedai Ahmad Prap. Okey, promo tu bukan promotion tetapi promote okey. Dan juga saya akan cubalah memperbaiki di mana saya boleh membuat live ini supaya saya dapat digantung di mana-mana supaya ianya tidak dilanggar oleh pengunjung-pengunjung di pasar. Kerana saya khawatir tadi dah 2 kali yang melanggar, saya takut dia akan roboh. Ianya akan roboh dan ia satu bahaya juga. Okey. Saya Romo Radin Sani Abi sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang telah ini apa ini. Hai abang. Hai. Okey. Yang telah melanggan kedai Ahmad Prap dan juga telah mengunjungi kedai Ahmad Prap dan yang telah membuat tempahan di kedai Ahmad Prap. Sekali lagi saya Romo Radin Sani Abi dan juga karyawan di pengurus dan juga karyawan di kedai Ahmad Prap ini terima kasih kepada anda, dan juga tak lupa juga sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari lahir kepada Imam Cemot iaitu pengurus daripada kedai Ahmad Prap juga. Selamat hari lahir dan semoga anda diberikan rezeki yang melimpah ruah dan menjagalah rumah tangga dengan baik dan stay anggun always. Okey, jangan lupa jaga cucu yang berdua tu dengan baik. Okey, terima kasih. Okey, saya sebagai promoter daripada Ahmad Prap di sini sebentar.
Okey, ingin mengucapkan salam semua. Terima kasih telah menghadiri Amal Prab dan juga akhir kata daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Nice, Sri Patu. Lebih bang. Jangan rugi kat Singapura government. Baru 300. Kamel. Okey bang. Bunda Mun. Zaki. Okey, akhir kata daripada kedai. Akhir kata pada kami Amal Prab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.